Ayam goreng goyang tu apa, Beh? Kat sini dekat dengan 20 tahun dah. 20 tahun? Ui, lama dah. Sehari habis goreng berapa ekor ni, Beh? 5-60 ekor. 50 ke 60 ekor? Betul bang. Ayam perempuan padu. Harga perpatutan? Pedas cukup, manis cukup, memang the best lah. Saya berani komen. Kalau tak pernah datang sini, cuba try sekali. Beh, ini ayam goreng goyang, Beh? Ya bang, betul bang. Ayam goreng goyang tu apa, Beh? Kita goreng selalu kacau tu panggil ayam goyang. Oh, tu ayam goyang sebab kacau selalu. Sebab kacau selalu. Ini ayam apa ni, Beh? Ini ayam dara bang. Ayam dara. Wow, mantap kan? Kita pakai sayur potong 4. Satu ekor potong 4. Maksudnya ada 2 dada, 2 kepak lah. 2 kepak, 2 peha. Beh, sehari habis goreng berapa ekor ni, Beh? Dalam 5-60 ekor. 50 ke 60 ekor? Betul bang. Kalau ketul lebih kurang berapa ketul? Dalam 200 lebih bang. 200 lebih ketul 200 lebih. Satu hari? Satu hari. Daripada pukul apa start ni? Daripada jam 3 sampai jam 2 pagi. 2 pagi? Wow, dahsyat. Ini dia makan dengan nasi putih Nasi ataupun putih boleh, dengan nasi lemak pun boleh. Nasi lemak pun boleh? Tapi banyak orang makan dengan nasi lemak Nasi lemak lah. Kalau dia nak order nasi lemak berlauk pun boleh? Boleh. Saya tengok macam banyak lauk tu, boleh tengok? Boleh bang. Ini kita ada ayam merah bang. Dia masih menggunakan ayam dara juga? Ayam dara. Ini, Beh? Ini kita ada ayam masak rendang. Ikan keli masak sambal. Ikan keli masak sambal. Ini, Beh? Ini kita ada kerang rendang. Okey, ini, Beh? Oh, ini favourite saya ni, Beh. Sambal sotong. Sambal sotong. Oh, yang tu belakang tu apa tu, Beh? Paru, Ini kita ada paru bang. Paru masak sambal. Paru masak sambal. Ini rendang daging. Biasa berapa lama ni, Beh? Ni dalam 15 minit ke 20 minit. Itu masak dah tu? Ni dah masak bang. Ini dia punya rempah ni. Ini yang tabur kat atas nasi tu, Beh? Ya bang. Ini barai jadi ni, Beh? Ini barai jadi, Beh. Barai jadi. Dah berapa lama berniaga sini, Beh? Kat sini dekat dengan 20 tahun dah. 20 tahun? Ui, lama dah. Lama dah. Memang di sini je, tak ada tempat lain? Di sini je. Lagi satu kita ada dekat Kajang. Oh, ada juga Cawangan? Dekat Medan Sate Kajang, dekat MRT. Oh, MRT tu? Ui, nampak sedap ni, Beh. Ni makan panas-panas sedap ni, bang. Panas-panas sedap, panas-panas, Beh. Makan panas-panas sedap, bang. Ini yang dah diperap. Oh, ini time-time pukul 3 ni memang habis masak siap-siap. Masak siap-siap. Jadi orang datang tak ada kelang kabut dah. Betul, bang. Ini perapan ni resipi-resipi Pantai Timur ke macam mana, Beh? Resipi daripada bos, daripada Johor. Oh, daripada Johor? Habis orang Kelantan? Ya, kita orang Kelantan. Dia perapan tu memang berempah betul. Ya, bang. Di sini paling best seller nasi lemak ayam goyang. Ya, betul, bang. Nasi lemak ayam goyang paling best seller. Paling best seller. Selain tu ada juga menu-menu lain Ada menu lain. Char kway teow kita ada. Masakan panas. Masakan panas Thai lah. Senduk panjang, Beh? Senduk panjang. Senang nak kacau. Ya. Ni panggil ayam goyang ni kita selalu kacau Sambal ni memang di packaging siap-siap kita packaging siap untuk bungkus lah. Beh, saya nak order, Beh. Boleh. Satu nasi lemak ayam goyang. Nasi lemak biasa harga berapa, Beh? Nasi lemak biasa ada RM4 termasuk dengan telur mata lah. Nasi tu kita pakai satu mangkuk. Ada daun pisang, Beh? Kita pakai daun pisang, bang. Itu beras apa? Basmati bukan? Biasa? Ini beras biasa lah. Biasalah. Kita ada kacang, timun. Ada timun, telur. Telur dapat? Separuh telur. Tu lagi kita ada rempah ayam. Ini menarik ni, bang. Kemudian ayam boleh pilih lah? Boleh pilih. Peha atau dada. Okey, boleh. Saya nak peha, Beh? Peha, bang. Mantap. Macam ni, satu set ni ayam berapa ringgit, Beh? Ni RM8, bang. RM8 sahaja? RM8 sahaja satu set. Saya nak lagi satu nasi lemak, Beh. Nak ambil yang lauk, Beh? Lagi satu, Baik. Beras berapa kilo, Beh? Ni beras. Dalam 3 ke 40 kilo juga. 30 kilo ke 40 kilo? Separuh. Wow, mantap. Nak ayam paru? Macam kalau lauk paru, jadi berapa ringgit, Beh? Ini RM8 juga. Setiap lauk RM4? Ya, betul. Kita bagi 2 senduk. 2 senduk? 2 senduk, bang. Banyak, Beh. Puas hati, Beh. Kemudian saya nak ni juga, Beh. Sambal sotong, Beh. Pun RM4 juga, Beh. 2 senduk RM5. Oh, 2 senduk RM5. Kalau nak satu senduk RM2.5 lah. Boleh macam tu? Boleh. Boleh, Maksudnya boleh minta separuh lah? Boleh. Kemudian rendang sikit boleh, Beh? Rendang boleh. Okey, Beh. Macam ni berapa, Beh? Yang ni 18. Maksudnya setiap lauk 4, 5, 5. Betul. Yang ni tahu bergedil. Beh, tahu bergedil satu, Beh. Kedai buka setiap hari. Setiap hari. Cuti sebulan 2 kali. 2 kali. Baik, ini lokasi kat mana, Beh? Boleh beritahu?
Desa Karumas, Taman Impian Ihsan. Taman Balakong Impian Ihsan Balakong. Ha. Baik. Kalau dia orang nak type ke Waze, nak type apa? Taik nasi lemak ayam goyang. Nasi lemak ayam goyang. Ha. Sampai sini terus Sampai sini terus. Baik. Nasi lemak ayam goyang. Saya datang dekat rumah abang saya kat area sini. Ini dekat area Taman Impian Ihsan di Balakong. Jadi kalau nak datang sini, type je nasi lemak ayam goyang, terus sampai dekat sini. Apa yang best tentang nasi lemak ni, satu set macam ni, ayam saiz kuarter, ayam dara. Satu set macam ni, nasi selonggok macam ni, hanya RM8. Tanpa bercakap banyak, kita nak terus dia punya ayam, kita dapat tengok dia goreng panas-panas. Kedai ni buka daripada pukul 3 petang sampai 2 pagi. Setiap hari kecuali sebulan 2 kali cuti. Saya tak tahan tengok ayam dia. Ui, panas-panas. Bismillah. Ayam dia lulus. Rempah dia tengok. Sini tepi jalan bising gila. Ambil dia punya isi ayam ni. Kulit dia tengok. Ambil sambal. Bismillah. Tapi ayam dia sangat-sangat berempah. Kalau saiz macam ni RM8 okey lah. Dekat area Selangor ni. Ayam ni sehari 200 lebih ketul terjual sehari. Cuba nasi dia. Bismillah. Ui, sungguh berlemak. Rasa dia punya halia, serai. Ni dia punya rempah tu. Sambal, ambil ayam, sambal lagi. Makan. Bismillah. Barang jadi bro. Bismillah. Ambil telur. Bismillah. Jadi kalau kita makan dekat restoran-restoran yang terkenal sekarang, yang top viral, satu set macam ni RM15.9, RM18.9, ada yang RM20. Dan ni tepi jalan RM8. Dia punya rasa pun bukan biasa-biasa bro. Bismillah. Orang Perak kata malas kabur. Ayam dia sedap. Kondimen cukup. Bismillah. Okay, kita tambah sambal. Sambal dia padu. Pedas, manis sikit-sikit je. Bismillah. Yang ni, satu set macam ni, baru RM18. Tengok, dia dapat selonggok paru 2 sendok, harga dia RM4. 2 sendok rendang gerang RM5. 2 sendok sotong RM5. Nak ambil separuh pun boleh. Kalau penuh macam ni, kita nak rasa lauk dulu. Bismillah. Ya Allah. Dan ini nasi lemak tadi, sama sotong ni makan dengan nasi. Bismillah. Rasa dia punya paru sambal. Bismillah. Ini ada tekstur, dia lelak sikit. Tapi sedap, bila kunyah tu layan. Dia ada bergedil dan dia ada rendang. Banyak lauk dia. Bismillah. Untung kita terjah kedai, dapat nasi lemak yang sedap. Bismillah. Okey, suapan yang terakhir, ambil sotong sikit, ambil rendang sikit, ambil paru sikit. Bismillah. Tidak ada ungkapan melainkan dengan kata-kata yang sungguh syahdu. Bergedil. Bismillah. Kat sini ada juga menu char kway teow, ada goreng-goreng, tapi saya ini nak cuba nasi lemak saja. Okey, jadi kalau korang datang sini, type nasi lemak ayam goyang, bermula daripada 3 petang sampai 2 pagi. Sebulan dia akan cuti 2 hari bila ada hal. InsyaAllah kalau korang datang sini, saya yakin ini barang jadi sebab orang yang masak ni penuh dengan keikhlasan. Saya jamin lah kalau korang datang sini, pertama murah, kedua berpatutan dan korang tak akan menyesal. Sebab apa tak menyesal? Korang rasa korang berbaloi bayar dengan apa yang korang makan. Okey, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bang, first time ke banyak kali dah? Banyak kali dah. Banyak kali dah? Okey, selalu kalau abang datang sini, apa menu abang order? Saya tengok abang makan licin bang. Nasi lemak, apa tu, ayam goreng lah. Ayam goreng Memang akan ambil ayam goreng tu. Ayam goreng berempah dia ni. Sebab dia ada rempah-rempah ni kan? Betul. Tak ambil lauk lain? So far memang saya ambil yang ni je. Yang ni saja? Sebab kalau saya tahu kedai ni pun daripada kawan juga. Oh, kawan recommend? Nasi dia okey. Cukup rasa. Biasa nasi lemak kita nak rasa dia punya lemak tu lah kan. Betul. Sambal dia tu pedas cukup, manis cukup. Memang ngam dengan ngam lah. Sebab kadang-kadang dia juga yang sambal macam manis sangat kan. Dia kurang kena sikit sambal lah. kena ada pedas. Kena ada pedas. Selalu kalau beli kat sini memang ayam dia memang panas-panas lah. Memang panas-panas. Dia akan goreng panas-panas. Memang kita nakkan yang panas tu. Baru sedap bang kan. Memang the best lah makan. Penonton saya kat YouTube ada 1 juta subscribers. Abang berani tak recommend kat dia orang untuk datang makan sini? Kalau tanya saya, jujur memang saya berani komen. Kalau tak pernah datang sini, cuba try sekali. Mesti kena cuba sekali. Mesti kena sekali. Baru tahu rasa macam mana. Baru tahu betul. Banyak kali bang. Memang regular lah. Memang regular. Tengok makan licin tu. Licin. Selalu order nasi lemak apa datang ni? Nasi lemak ayam, telur mata, ayam berempah. Ayam berempah dia padu. Ayam berempah dia padu Sambal dia pedas. Tapi boleh makan lah. Abang berani tak recommend penonton saya untuk datang cuba? Berani. Berani Kena try.
Memang tak rugi bang. Tak rugi. Tak Murah pun murah. mengecewa kan? Betul. Seminggu berapa kali datang? Hari-hari lah sebab saya duduk belakang ni. Hari-hari. Baik, mantap. Ayam sedap. besar. Ayam besar. Sambal pedas rasa sedap. Pedas, manis sikit. Manis lah. Harga macam mana? Harga perpatutan Berpatutan. Kira boleh makan hari-hari ya? boleh. Baik, terima kasih bang.